Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Sharifah Najihah binti Said Safrizal, berusia 12 tahun dan menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Tanjung Rambutan. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah novel yang sungguh menarik, sesuai dibaca sambil menetih di waktu petang, iaitu Miss Librarian, karya Nur Azli. Buku ini sangat istimewa kerana ia mengetengahkan watak utama yang sangat jarang diberi tumpuan dalam karya remaja, iaitu pustakawan. Novel ini mengisahkan tentang Amira, seorang gadis yang amat meminati buku. Minatnya yang mendalam terhadap dunia bacaan telah membawanya ke sebuah perpustakaan di tepi tasik yang indah. Perpustakaan tersebut adalah kepunyaan Tuan Rais. Di sana, Amira menemui pelbagai rahsia dan pengembaraan yang menguji keberanian serta cintanya terhadap ilmu. Amira telah diamanahkan sebuah buku ketika dia melawat ke perpustakaan tersebut. Rupa-rupanya, buku itu mempunyai kuasa magis yang membolehkan pembacanya mengembara ke masa hadapan dan masa lalu. Pelbagai persoalan terungkai apabila Amira menjelajah di dalam buku ini. Sebab sebenar kematian ibu bapanya dan misteri kehilangan adiknya terungkap satu persatu. Buku ini menggabungkan unsur fantasi dan realiti dengan latar belakang perpustakaan yang mempesona. Gaya penulisan Nur Azli yang santai dan mudah difahami sesuai untuk pembaca muda. Watak Amira digambarkan sebagai seorang yang bersemangat dan tidak mudah berputus asa, memberi inspirasi kepada pembaca muda. Novel ini menyampaikan mesej tentang pentingnya minat membaca dan bagaimana buku boleh membawa kita menjelajah ke dunia penuh dengan keajaiban. Ia juga menunjukkan bahawa dengan ilmu dan semangat, kita boleh mengatasi cabaran yang besar. Secara keseluruhan, Miss Librarian adalah bacaan ringan tetapi bermakna. Ia sesuai untuk remaja, pencinta buku dan sesiapa sahaja yang ingin mengembara ke dunia penuh keajaiban melalui helaian buku. Ceritanya ringkas tetapi membawa mesej yang mendalam tentang ilmu, impian dan keberanian. Nak rasa jadi pustakawan hebat dan menjelajah dunia magis? Cubalah buku ini. Siapa tahu mungkin perpustakaan dalam mimpi Amira akan muncul dalam mimpi anda juga. Sekian, terima kasih.